Saya nanya Ustaz, ada kat media sosial Ustaz ni kata Allah ni tepat. Kata ada dalil tu yang Nabi Muhammad ni berjumpa pada malam Isra Mi'raj, berjumpa dengan Allah. Dekat gitu. Ya. Okay. Satu soalan yang pertamanya ada pengajar ataupun penyampai agama, dia kata ada bagi Allah Subhanahu wa taala tempat, dalil dianya iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada malam Mi'raj. Itu bukti dianya, dalil dia. Memanglah dia tak boleh nak kata satu-satu perkara malaikat dengan hujah, dengan dalil. Dalil tu kalau betul dia panggil dalil, yang tak betul nama dia syubhah. Itu nama kekeliruan. Tak betul tu. Seperti syubhah syubhah qawarid itulah. Dia baca Quran juga tapi hakikat bukan jadi dalil. Dia duk syubhah, duk keliru dengan itu ayat. Itu nama dia syubhah. Begitu juga di dalam tajuk ni. Jadi kita belajar di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itulah yang sudah jadi kesimpulan itipati bagi Al-Quran dan Al-Hadis yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu wa taala ta'ala 'anil hududi wal ghayat wal a'dha'i wal arkani wal adawat la tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah taala, seorang pada ulama salaf, dia tulis di dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah, Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia tulis dia beri nama I'tiqad Ahli Sunnah alaihi Ahli Sunnah wal Jamaah. Orang-orang belakang beri nama kitab dia nama Aqidah At-Tahawiyah. Mana Allah Subhanahu wa taala tertinggi, tak ada hubung kait dengan sempadan. Ta'ala 'anil hudud. Allah tidak ada hudud. Hudud ni batasan ataupun sempadan. Allah setakat ni, selepas pada tu tidak ada Allah, tak ada. Itu akidah salaf, itu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Wal a'dha'i wal arkani wal adawat. Allah bersih daripada anggota. Allah tidak ada anggota. Tak boleh kita nak kata Allah beranggota, berkaki, bertangan, bermata, berhidung, bermuka, berbetih, berkaki, bertapak kaki, berjari. Tak ada. Bukanlah begitu. Ta'ala 'anil hududi wal ghayat wal a'dha'i wal arkani wal adawat. La tahwihil jihatu situ, tidak meliputi akan dia oleh jihad yang 6. Kasairil mubtada'at, seperti segala perkara yang diadakan dia oleh Allah, yang direka buat akan dia oleh Allah. Perkara Allah buat ni semua ada hudud, ada sempadan dia, ada batasan dia, dan ada penghujung, dan ada anggota, dan ada baginya al-jihad, melikungi akan dia oleh jihad. Itu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang semua Ahli Sunnah berpegang begitu. Kama dia di sana ada ayat-ayat dan hadis yang menunjuk kata Allah beranggota, menunjuk Allah bertepat. Itu Ahli Sunnah dia sudah bincang. Cuba tengok Ibnu Furaq sebut maqalat bagi Imam Asy'ari di sana. Dan lagi pula Ibnu Jamaah ada sebut. Maknanya bila ayat-ayat menunjuk di atas Allah beranggota, itu bukan menunjuk kata anggota. Ayat itu nama ayat sifat, menunjuk di atas sifat. Ni kita kena faham tajuk sifat dengan anggota. Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, salaf khususnya, salaf Ahli Sunnah wal Jamaah, itu kita boleh sebut gitu, baru betul. Salaf Ahli Sunnah wal Jamaah, dia menyabitkan, dia tak menafikan yad, dia tidak menafikan ainun, dia menyabitkan yad, dia menyabitkan ain, menyabitkan jihad bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yad kalau terjemah Melayu tangan, ain terjemah Melayu mata, jihad mana arah terjemah Melayu. Tetapi ulama Ahli Sunnah dia menyabit semua itu dengan makna sifat, bukan dengan makna anggota.
Tangan bukan tangan anggota, sifat nama dia dipanggil yad, sifat bagi Allah. Adapun anggota dia tak panggil sifat. Dia panggil apa anggota? Dia panggil juzuk zat. Orang tak biasa belajar tajuk ilmu akidah pening ya. Tak apa, aku tak faham. Kita ni dari kepada kepala sampai kaki dia panggil zat kita semua. Zat kita ni dia tersusun banyak anggota. Adanya mata, adanya telinga, adanya hidung. Satu-satu dia panggil juzuk suku daripada zat kita ni. Ada tangan, satu juzuk, satu suku nama dia. Dia panggil suku daripada zat, juzuk zat. Ini nama dia tangan anggota. Mata satu suku daripada zat, hok himpung semua jadi satu zat. Dia panggil suku dia tu anggota nama dia. Kaki satu suku dari itu sifat. Hidup, hayat itu sifat. Sama itu sifat. Maka tangan bukan anggota tu di ahli sunnah. Tangan sifat. Apa makna tangan sifat? Ada kala setengah ulama dia tak tafsir, wallahu alam. Ulama salah juga dan ulama khalaf dia tafsir tangan sifat, ada tangan dengan mana memberi pertolongan. Tangan dengan makna kekuatan, sifat kudrat kekuatan. Tangan dengan mana memberi nikmat. Tengok tepat jatuh uslub ayat dengan secara susung ayat. Ulama ahli sunnah dia tak ambil sepotong. Dia kena faham dengan cara ayat yang tersusung. Panjang pula kita pergi kat situ. Kata nak 5 minit dia jadi panjang. Sebab kalau yadullah kalau kita potong ini makna tangan Allah. Tapi bila kata yadullah fawqa aidihim dia jadi makna lain pula. Tu Imam Ghazali jaga sangat-sangat. Cara ahli sunnah wal jamaah. Bila kata tangan raja lain. Kalau kata Terengganu ini di dalam tangan raja lain. Pengertian dia lain, susung ayat tu. Jangan potong dia jadi arti lain. Begitulah kata Allah ada tempat berhujahnya dengan Nabi kita Isra' dan Mi'raj itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa dengan Allah itu tajuk dia satunya tentang Nabi jumpa dengan Allah pada malam Mi'raj, yakni Nabi lihat Allah Subhanahu wa taala pada malam Mi'raj. Itu masalah yang khilaf, bukan ittifaq. Yang betul Imam Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin, as-sahihu annahu la yarahu. Yang betul Nabi tidak lihat Allah pada malam Mi'raj. Di dalam hadis Muslim Siti Aisyah jawab begitu. Hadis sahih Muslim, Masruq seorang tabi'i tanya Siti Aisyah, kerana di masa tu dibincang, ada orang berbincang tentang Nabi lihat Allah. Kerana berdasar dengan ayat Allah walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Maka ditanya Siti Aisyah, Masruq anak murid Siti Aisyah tabi'i tanya, hal ra'a Muhammadun rabbah, adakah Nabi Muhammad lihat Tuhannya? Siti Aisyah kata, aina anta min salatin man haddatsakahunna faqad kadzab. 3 perkara mu tak tahukah? Mu tak ingatkah mu duk kat mana 3 perkara ni? Siapa cerita kepada mu 3 perkara ni, orang tu dusta, orang tu bohong. Siti Aisyah kata, man haddatsaka anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab. Siapa cerita pada engkau Nabi Muhammad lihat Tuhannya, maka sungguhnya ia dusta. Siti Aisyah nafi terus tentang Nabi lihat Allah. Yang betul Nabi tak lihat Allah Subhanahu wa taala pada malam Mi'raj. Yang dok kata Nabi lihat kerana berdasar pada ayat Quran, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nabi lihat akan dia pada malam yang lain. Didata dengan dhamir walaqad ra'ahu. Melihat ia Nabi hu akan dia. Isim dhamir tu ada setengah orang yang faham kata kembali pada Allah. Lihat ia akan dia akan Allah nazlatan ukhra pada kali yang kedua. Inda sidratil muntaha, di sisi sidratil muntaha. Nabi lihat Allah di sisi sidratil muntaha. Maka Siti Aisyah jawab kata, ana awwalu hadhil ummah sa'ala an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku awal-awal umat ni tanya tentang ayat ni, tanya Rasulullah. Rasulullah lihat ke Allah? Apa ayat ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, innama huwa Jibrilu lam arahu ala suratihi allati khuliqa 'alaiha ghairu hataini marratain. Aku tengok Jibril di Sidratil Muntaha. Aku tak pernah tengok Jibril, tak pernah lihat Jibril di atas rupa dia khas asal lain daripada 2 kali ini. Di Mekah sekali, di Sidratil Muntaha sekali. Bukan Nabi lihat Allah. Yang kedua, kalau fardu Nabi lihat Allah
ulama kita ahli sunnah wal jamaah kata seperti Nabi Musa bercakap dengan Allah di Bukit Tur Sina. Allah bercakap dengan Nabi Musa di Bukit Tur Sina, bukan Allah berada di Bukit Tur Sina. Nabi Musa ada di situ, Allah bercakap dengan dia. Begitu Nabi berada di Sidratil Muntaha, Nabi lihat Allah di situ. Nabi bercakap dengan Allah di situ, bukan dengan mana Allah berada di situ. Itu hak jawapan ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Sebab itulah a'imah seperti Imam Ahmad, dia takwil ayat-ayat yang menunjuk di atas Allah bertepat, menunjuk di atas Allah berpindah. Kerana mereka i'tikad ahli sunnah bukan Allah mempunyai tempat. Ja'a rabbuka, Imam Ahmad takwil, Imam Salaf semua ulama takwil. Itulah jadi silibah ahli sunnah, takwil ayat-ayat mutasyabihat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Minta maaf banyaklah saya ambil masa lebih daripada yang dihad tu. Saya minta sedekah lah malam ni. Kalau nak marah pun kena marah kepada pengurusi tak tahan. Dia lepas dulu. Apa saja yang saya boleh sampai itu sikit sebanyak adalah taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada berfaedah, ada manfaat. Apa yang salah dan silap dan kekurangan itu daripada kelemahan daripada saya minta maaf banyak-banyak semua kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah kuliah tadi yang diucapkan